Habis tak aku Aku dah aku dah 80, 79 tu. Oh cantiknya. Jika hujan turun deras, kamu yang merasuk jiwa. Kita ingat kata-kata Pak Is masa kita orang naik apa tu? Sky Lush tu kan. Kan kita orang kena naik apa tu? Yang macam sky lift dulu naik atas kan. Masa tu kan sunset dia kata. Inilah sunset yang paling indah dalam hidup ni. Babi lah tadi. Macam tu je aku kena kencing. Dia kata tak pernah dia kata sunset. Sebenarnya kan secara ni lah aku rasa Pak Is sebenarnya dia rasa sedikit bahagia je sebenarnya kau buat perempuan tu mengumpul. Wallahualam, tapi Ya daripada cara perempuan tu cakap pun aku rasa cuma dia berbudi. Aku rasa dia ada something yang perempuan tu dah ikat dia. Dia terpaksa ikut. Tak tahulah benda yang lantak. But thanks for the memories. I'm happy and needed. Dikala hujan turun deras, cantiknya video ni kau tengok. Nanti aku share link YouTube. Terlalu cantik. Oh my god. Cantiknya. Dan aku masa kecil je datang sini. Bila remaja Tak minat eh? kan aku yang tak sempat bawa dia. Cantik sangat. Aku rasa someday kita kena kat ambil gambar kat sini. Macam photoshoot, night photoshoot kan. Bawa aku punya drone pula. Apa nama benda lah? Semua pakai yang tak reti nak guna. Yang ada kenangan aku tu dia macam budak fotografi kan. Dia cakap nanti dia ajar lah. Ada setting je. Ada setting, ada guna. Kata aku berguru dengan dia dulu. Kata kita photoshoot ramai. Cantik gila tu. Tapi kalau benda macam ni sekejap dia kasi nak hari ni. Kalau dia macam ni, kalau itulah income kita akan guna lain sana. Betul? Kalau dia macam sekadar macam sekarang, tapi best lah. Aku dulu macam tu juga. Macam kita nak try tau. Kita nak pandai. Nak rasa benda tu ada. Betul? Tapi aku rasa berbaloi lah. Benda tu kecil je untuk dibawa. So mudah. Sedapnya suara dia. Siapa nak stand tu. Aku masih tak percaya. Aku dah lama tak ada stand tu. Sici mana? Sici pun nak Tengok tengok. ke Sici? Tak, aku tak pernah tengok. Tapi aku tahu tahap seram Aku dia. tengok sampai Sici 6 kau tahu tak? Sekarang ni Sici 7 ke Sici 8 ni lupa dah. Allah. Tapi dia memang tengok memang real lah dia punya Turki. Aku tak nak menakutkan diri aku. Penerbit dia daripada Turki. Turki ya? Ya, yang buat cerita Setan. tu. Duduk paling bawah ni sebab kita kena duduk dekat geli. Baik kat sini adalah seketul bukit tiba-tiba jadi. Oh, bukan memang parking situ eh? Ha? Bukan memang tempat tadi tu parking? Tak. Oh. Yang bawah lagi satu. Yang parking bawah tu memang dia keluar-keluar terus pergi ke jalan. Oh, tu yang tempat orang ada parking tu. Ha? Yang tempat ada orang parking tu? Betul. Bukan kat situ lagi satu. Lagi satu. Ni ikut laluan dia je dah tutup ni. Mana
Ni ikut je ni. Bawa lagi satu. Ni masih atas. Ingat tak yang kita pagi tu? Yang kita terus pergi ke lift kan? Situ. Oh, sama ni. Dah tu blok. Di antara mimpi dan nyata. MEB Geng 1911. Dia mesti lahir 19 November. Jumpa lagi yang 9827 9827